Guys, korang dah tahu kan yang Sepang International Circuit akan host satu Formula One Grand Prix yang akan menggantikan the one in Bahrain. Yang kelakarnya nama dia adalah Formula One Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Sebab ini adalah satu replacement GP yang tidak boleh diadakan di Bahrain disebabkan perang kat sana. Jadi adalah satu event yang unik di mana Malaysia secara mengejut, tak ada siapa plan pun awal tahun tu, berjaya untuk dapat host a single Formula One GP tahun ini setelah 9 tahun tidak ada Formula One di Malaysia. Dan yang paling best, Malaysia tak perlu bayar apa-apa pun kepada Formula One untuk host this race. Nanti explain. And then minggu lepas pula, diorang announce yang harga tiket untuk tengok Formula One dekat Sepang International Circuit ni, range harga dia adalah serendah RM200 untuk 3 hari event, sampailah RM2,000. Itu pun kalau kita beli sebagai pemegang kad pengenalan ataupun NRC Malaysia. So kalau local tiket dah habis sebab website tu crash tengah-tengah nak beli, kita terpaksa beli dekat Formula One punya website. Harga tiket dia boleh jadi 50% lebih mahal. Contohnya jadi RM3,000 untuk Grandstand punya harga. RM3,000 berbanding dengan RM2,000 yang I cakap tadi tu. Untuk video kali ni, I bukan nak cerita pasal I lah tak dapat beli tiket F1, tapi I nak cerita pasal kenapa F1 Grand Prix Bahrain ni dibuat di Malaysia. Kenapa tak buat je dekat Bahrain? Sebab diorang pun memang dah ada Lita diorang sendiri juga. Kedua, apakah kos-kos yang terlibat bila Malaysia setuju untuk event ni diadakan di sini? Dan yang ketiga, siapa yang untung dan apakah benefit yang Malaysia dapat daripada event-event macam ini?